guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama dengan saya Hasya Humaira dan saya Erisha Dania, host anda untuk episod kali ini. Kita bersiaran di podcast Jom Borak, sebuah podcast kendalan TV PSS SMK Kota Kemuning, di mana podcast ataupun audio siar yang akan menceritakan kisah-kisah kejayaan warga SMK Kota Kemuning untuk dijadikan sebagai sumber inspirasi. Podcast hari ini dibawakan khas oleh Kop Kota SMK Kota Kemuning. Dan hari ini saya amat berbesar hati kerana kita ditemani oleh tetamu istimewa, iaitu salah seorang daripada kumpulan Gendang 24 Musim bersama dengan guru penasihatnya, iaitu Puan Lim and Fariha. Selamat datang. Baik, sebelum kita masuk lebih mendalam, mungkin tetamu kita boleh mulakan dengan sedikit pengenalan diri. Boleh perkenalkan diri dan peranan dalam kumpulan Gendang 24 Musim. Okey, nama saya Fariha Hana. Saya berperanan dalam kumpulan Gendang ni. Baru-baru ni saya jadi leader untuk menyanyi lah dalam Gendang. Dan saya senior dalam Gendang. Baik, Cik pula. Saya guru penasihat dari tahun 2016 lah, sebab semenjak kumpulan Gendang ni ditubuhkan. Cikgu boleh ceritakan sedikit macam mana cikgu jadi guru penasihat untuk Gendang 24 Musim ini? Gendang ni bermula dari tahun 2016 bila kita melancarkan petrodenggi di bawah HEM. Okey, jadi masa tu PKM kita dia minta kita buat yang lain daripada lain. Jadi dia berikan idea nak gabungkan Gendang dengan Kompang dengan DOL. Dari sana kita cari budak-budaknya, murid-muridnya adalah bekas daripada sekolah rendah. Dia minta kita tubuhkan, jadi dengan kebenaran PKM lah kita mulakan kumpulan Gendang ni. Masa itu memang dah ada Gendang lah ataupun? Tak ada. Masa tu kita pinjam dari sekolah rendah. Gendang lebih kecil daripada Gendang biasa yang kita guna sekarang. Dia ada beza. Sekolah rendah, Gendang dia lebih kecil. Yang sekolah menengah, Gendang dia besar sikit. Apa yang buat awak mula tertarik dengan Gendang 24 Musim ni? Okey, dulu time saya sekolah rendah, saya pernah main alat muzik Cina lah, tradisional, Yangqing. So bila kat sekolah menengah ni, saya nak try Gendang pula. Dari sudut pandangan cikgu, apa maksud keunikan seni 24 musim ni untuk pelajar? Pada saya, Gendang 24 ni banyaknya membawa kepada gerak kerja berkumpulan, gerak tari berkumpulan, dan juga membawa kepada perpaduan mereka, sebab mereka perlu teamwork. Dan di sekolah kita tak macam tutupkan, kita bukakan kepada semua pelajar. So semua pelajar boleh masuk. Melayu, Cina, India, semua boleh masuk. So kita galakkan macam perpaduan lah. Sebab tu kita dipanggil kumpulan perpaduan sekolah. Ikon perpaduan sekolah. Berapa ahli untuk lahirkan satu persembahan yang untuk lahirkan satu persembahan kita ada 24. Nama dia pun 24. So kita tetapkannya 24. Cuma dia boleh kurang ataupun dia boleh lebih kepada 26 atau 30. Ikut permintaan, kadang-kadang permintaannya ada nak 6, 12, 24. Selalunya kita keluar kalau macam senior team mereka dah sampai 24. Sekarang mari kita masuk kepada pengalaman dan cabaran yang telah dilalui. Pernah tak berlaku kesilapan masa persembahan live? Macam mana Fariha handle situasi tu? Saya pernah. Yang penting kalau ada buat kesilapan tu, jangan buat muka lah. Kalau buat muka tu nampak obvious sangat. Maksudnya teruskan je lah? Teruskan je. Tapi efek ke orang lain? Kadang-kadang ada yang ada bagi efek, kadang-kadang tak. Apa cabaran utama bagi cikgu dalam membimbing kumpulan ini? Saya rasa cabaran pertama saya ialah mendapat cooperation daripada semua ahli. Okey, salah satu ialah sebab mereka kekang masa kita dan juga masa latihan. Sebab kita sekolah pagi dan petang, latihannya pada hari Sabtu sahaja. Dan juga perlukan juga banyak mereka memeluang masa di sekolah. So cabarannya ialah mereka memerlukan support daripada parents. So saya rasa macam amat terima kasih lah
ramai-ramai parents sekolah kita pun banyak support mereka. Dan salah satu juga ialah mencari dana untuk menyokong mereka memperbaiki gendang, mencari gendang baru, dan kadang-kadang macam nak membuat kostum baru semua. Itu dananya perlu adalah. Bagi gendang baru tu maksudnya macam berapa tahun sekali kita akan baiki gendang? Sebenarnya baiki gendang tu tak ikut tahun. Cuma kadang-kadang selepas 3-4 kali persembahan mereka perlu ada macam baiki sikit gendang tu, bawah dia, tube dia kena betulkan. Okay. Kadang-kadang gendang tu dah lama kena sidai sebab dia punya tu atas dia tu ialah kulit kerbau. So dia kalau dah lembut dia kena sidai macam kompang jugalah. Tadi cikgu ada cakap pasal latihan hari Sabtu. Dari pukul berapa sampai pukul berapa tu? Latihannya hari Sabtu daripada 10.30 sehingga 3.30. 10.30 pagi hingga 12.30 ialah untuk junior. Okey, kemudian petang sambung dengan senior. Tapi cikgu daripada 10.30 sampai 3.30 lah. Ya. Wow, hebat. Pernah tak berlaku kesilapan masa persembahan live? Macam mana korang handle situasi tu? Pernah tak berlaku kesilapan masa persembahan live? Lepas tu macam mana korang handle? Kita orang tak boleh buat muka lah, paling penting. Kalau buat muka tu paling obvious, tak boleh buat lah. Tapi memang kesilapan tu pernah lah jadi. Saya rasa ikut situasi. Macam kami pernah buat semasa kami buat persembahan untuk Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Okay, masa tu dia sudah sampai dalam. Kita dapat queue untuk mula. Tapi masalahnya mereka pun dah mula, tapi tiba-tiba kita kena hold. Masalahnya ialah sebab tangga ke atas pentas, depan Perdana Menteri sudah penuh dengan fotografer, sampai fotografer nak atas pentas antara gendang. So mereka dah tak lemas, tak ada tempat nak shift. So jadinya PIC tu minta kita berhenti dulu. Mereka dah mula dah bergerak. So masa tu kena macam mula balik. So memang macam tu semua dah stres. Mereka stres, saya pun stres dengan fotografer semua kat atas pentas. Tapi itu bukan salah kita. Cuma kekangan masa tu jugalah, sebab fotografer sudah melimpah ke atas pentas. Macam Fariha, macam mana Fariha imbangkan antara latihan gendang, akademik dan aktiviti sekolah yang lain? Okay, macam cikgu cakap tadi, latihan ni ada pada hari Sabtu saja. So pada hari lain saya boleh buat aktiviti lain macam belajar ke, boleh buat akademik time hari lain lah. So awak dapatlah jumpa masa untuk diri sendiri. Okay. Pernah tak terfikir untuk berhenti, dan apa yang membuatkan awak terus bergendang ni? Kalau saya tak pernah. Sebab saya seronok sangat dengan crowd diorang, dengan kawan-kawan kan. Saya boleh masuk dengan diorang punya grup lah. Macam mana cikgu pastikan murid untuk kekal bermotivasi walaupun hadapi cabaran? Saya rasa agak bukan senang, tapi kita cuma perlu macam galakkan mereka. Okey, pada saya rasa bila dapat sesuatu yang baik, kita berikan kepada mereka. Terutamanya kita perlu puji mereka lah. Bila ada persembahan, okey, the best, you're the best. Okey, buat terbaik, dapat pujian terbaik, macam tu. Dan ada juga yang minta berhenti. Saya kata tak apa, kamu nak belajar boleh berhenti seketika, nanti datang balik. Kita cuma tak nak mereka stopkan. Dan mereka juga tak rasa nak berhenti sebab bagi mereka dia adalah macam time out. Mereka tak perlu pegang buku. Ada satu masa tu memang mereka tak pegang buku langsung. Memang mereka datang tu tak ada handphone. Semua berada di luar. Ada tak momen yang kelakar pernah terjadi masa latihan atau persembahan? Masa persembahan tak ada sangat, tapi masa nak buat konten dalam Instagram ke TikTok ada lah kelakan itu. Apa yang jadi? Random. Sangat random diorang. Baiklah, sebelum kita ke segmen seterusnya, kita akan berehat sebentar dan kembali selepas ini di podcast Jom Borak.
Dan kita kembali semula di podcast Jom Bora. Okey. Apa kejayaan terbesar kumpulan gendang 24 musim ini? Saya paling teruja sangat time tengok Sultan Pahang live. Kita orang pernah buat persembahan depan Sultan Pahang. Wow. Ada lagi kejayaan gendang 24 musim ini? Setakat ni yang tu paling besar. Itu paling besar. Itu paling besar. Cikgu, bagaimana cikgu melihat perubahan murid-murid sejak mereka yang menyertai kumpulan ni? Saya rasa perubahan di sekolah tak banyak. Cuma yang banyak membawa peluang kepada mereka bila mereka keluar daripada sekolah. Okey, pengalaman mereka bawa ke universiti, ke college. Contohnya yang ada di college-college mula menyertai kumpulan gendang di sana. Ada yang mula membuka kumpulan gendang di sana. Contohnya ada pelajar yang ke Sabah, Universiti Sabah yang membawa kumpulan gendang ke sana. Okay, ada yang menyertai kumpulan gendang di luar sekolah, di universiti-universiti mereka. So banyak alumni kita sekarang menjadi ahli-ahli di kumpulan gendang di universiti-universiti di luar. Wow. Okay, so salah satunya membawa kepada mereka self confidence. Okay, untuk berdiri di pentas, membuat persembahan. Itu perubahan kepada mereka lah. Maksudnya mereka start daripada SMKKK? Ya. Oh, hebat. Bila dah capai banyak pencapaian, ada tak pressure untuk sentiasa buat persembahan yang gempak lepas ni? Tak ada. Saya lagi seronok dan teruja sangat nak tengok apa lagi seterusnya yang akan buat lagi gempak kan. Sebab crowd memang akan menanti-nantikan persembahan lebih gempak daripada kita orang lah. Maksudnya setiap persembahan tu dia ada keistimewaan dia lah. Ya, betul. Okey, faham. Dalam pandangan cikgu, bagaimana aktiviti seni budaya seperti gendang ni boleh membentuk sasiah murid? Satu-satunya ialah disiplin diri. Okey, dan cara mereka mengatur masa. Banyaknya pelajar masa dia banyak diluangkan pada buku ataupun pada gadget. So salah satu disiplin pada diri ialah di mana dia cari masa untuk berlatih. Okey, dan juga confidence diri dia. Okey, dan juga mendapat dia banyak support daripada parents. Contohnya kita nak keluar, parents nak kena tahu bagaimana. So dia boleh banyak akan ada berinteraksi dengan mak bapak dia. Membawa kepada parents dia datang support. Contohnya yang sebelum ni kami buat hari air sedunia di Taman Tasik. Saya rasa macam gembira ada parents yang datang. Dengan ada junior-junior yang datang sekali. Sebab kita jemput, kita buka. So junior pun datang, parents-parents ramai yang datang untuk melihat mereka. So memang amat berterima kasih lah. Dan juga membawa mereka macam, parent pun rasa, oh saya bangga anak saya main persembahan datang di depan Raja Muda Selangor. Pernah tak perform collab dengan artis lain atau kumpulan seni moden? Saya tak pernah. Setakat ni tak pernah lah. Pernah bekerjasama dengan Gendang Sabah. Gendang Sabah. Untuk mengenali diorang punya piece gendang lah. Tahun lepas kumpulan gendang daripada Sabah datang untuk pertandingan. Mereka dah datang untuk sekolah untuk buat lawatan. Kita ada macam buat sharing dengan mereka lah. Mereka juga pernah buat persembahan di Anugerah Jala Lagu bersama Sheila Hamzah dan Vanessa. Okay, sebelum ni. Tahun 2022 pernah buat dalam video Gemilang untuk Hari Merdeka. Apa pencapaian yang buat awak rasa bangga dengan diri sendiri lepas persembahan? Saya rasa macam sangat seronok sebab saya pernah melalui banyak sangat ujian kan. Untuk jadi senior ni bukan senang. So saya happy lepas dah buat persembahan apa semua tu, alhamdulillah lah. Macam latihan kan, adakah Farha boleh praktis dekat sekolah je ataupun boleh juga kat rumah? Maksudnya ada method lain untuk Farha boleh buat? Dekat rumah boleh juga.
dia akan bagi video untuk buat latihan sendiri dekat rumah. So boleh berlatih kat rumah juga. Bukan kat sekolah je. Baik, sekarang kita lihat pula pada harapan dan masa depan kumpulan gendang 24 musim ini. Apa harapan cikgu bila murid-murid ini bawa nama sekolah keluar sampai peringkat luar? Harapan saya dapat diteruskan. Okey, dan harapan saya juga dapat mungkin mendapat sambutan daripada pelajar-pelajar, lebih lagi ramai pelajar-pelajar SMKKK, terutamanya yang beragama Islam, Melayu, bukan saja Cina tapi Melayu atau India, sebab kita nak wujudkan satu kumpulan yang harmoni. Seperti kita kata macam masyarakat Mandani. Dan kumpulan ni memang special sebab dia ramainya bukan saja pelajar Cina tapi Melayu dan India. Okay. Harapan apa yang awak ada untuk setiap persembahan yang bakal dibuat? Saya harap akan dapat sokongan yang tinggi lah daripada murid-murid kan, daripada cikgu-cikgu. Dan saya harap dapat membuat persembahan yang bagus dan baik, dan lebih gempak lah macam tadi saya cakap. Apa nasihat cikgu untuk ahli kumpulan supaya terus berdisiplin dan konsisten? Nasihat saya rasanya be happy, enjoy it, sebab dia bukan macam satu pertandingan, cuma salah satu skill yang kita belajar. Okey, dan dia juga boleh membawa kepada time out, kegembiraan, mereka berjumpa kawan-kawan. So harapan saya just enjoy it lah. Kalau ada junior cepat give up kan, apa cara paling mudah nak naikkan semangat dia? Cepat give up. Saya tak pernah lagi dengar junior cepat give up. Wow. Saya tak pernah dengar. Baiklah, diorang memang semangat tinggi lah. Okey. Apa sokongan daripada pihak sekolah atau ibu bapa yang paling membantu kejayaan kumpulan ini? Saya rasa sokongan ibu bapa adalah ibu bapa memberi peluang kepada anak-anak keluar daripada sekolah, memberi kebenaran kepada anak-anak, mempercayai kepada kumpulan ini, percaya kepada saya untuk bawa anak-anak keluar dari sekolah. Sebab banyaknya persembahan perlu keluar sekolah, kita perlu keluar awal. Okey, dan banyak ibu bapa memberi sokongan dan kepercayaan kepada saya lah, dan juga sokong anak-anak untuk membuat persembahan. Rasa itu banyak memberi motivasi kepada mereka. Dan okey, parents saya support saya, parents saya tak marah, saya tak study, saya keluar untuk buat persembahan, parents datang tengok saya. Itu banyak memberi impact yang positif kepada anak-anak. Betul. Siapa idola atau inspirasi awak dalam bidang muzik tradisional? Kalau muzik tradisional Cina, saya tak pernah ada lagi. Tapi Idola? Kalau Melayu, Sheila Hamzah. Okey. Akhir sekali, apa pesanan Fariha dan cikgu untuk orang yang nak berminat menyertai gendang 24 musim ini tapi tak berani nak mencuba? Sebab saya yakin sebenarnya ramai je nak join. Betul-betul. Sebab bila kita tengok tu kan, kita rasa macam bestnya, macam nak betul, try betul, lah, betul. macam nak try tapi tak berani. So apa nasihat cikgu? Kebanyakannya saya dengar daripada orang-orang yang nak join ni, diorang takut sebab diorang ingat kita orang guna bahasa Cina saja dalam training. Tapi kita orang tak guna bahasa Cina je. Kalau tak faham, kita orang guna bahasa Inggeris, bahasa Melayu pun boleh. Sebab kita orang kan pelbagai bangsa dekat dalam tu kan. So bolehlah tanya senior-senior yang mana boleh translate kan apa yang diorang tak faham tu. Lepas tu kalau nak join, jomlah join. Best. Enjoy je. Baiklah. Okay. Thank you. Sebab cikgu cakap. Pada saya rasa kalau nak join tu, datanglah, jangan takut. Cuma ada perlu ada apa kita kata ketahanan. Perlu ada stamina untuk join, sebab ramai yang join, ramai datang bila kita mula. Tapi sampai akhir daripada 60 tinggal 30 saja. Okay, ramai yang lepas tu dah drop out sebab
dia kurang stamina dan dia tak dapat keep up dengan training. Dan juga masa yang diperlukan untuk training. Sebab pagi-paginya mereka ada perlu berlari untuk warm up semua. So ada yang lepas tu dah penat. So trainingnya juga mungkin agak susah. Okay, nak keep up, nak step. Dan ada yang memang kalau yang tak boleh dengan beat, tak ada music, dia mungkin rasa susah untuk nak keep up. Tapi jangan bimbang, cuma datang dan enjoy. Okay, jangan takut. Terima kasih Cikgu dan Farha atas perkongsian yang penuh inspirasi hari ini. Jelas sekali, kejayaan kumpulan ini bukan sahaja hasil usaha murid-murid berbakat, tapi juga sokongan penasihat, warga sekolah dan ibu bapa yang memberi dorongan. Semoga kisah ini menjadi pembakar semangat untuk kita semua agar terus menghargai seni budaya dan berani mencuba perkara baharu. Tapi sebelum kita akhiri, kita ada segmen terakhir di mana kita panggil This or That. Orang akan tanya cikgu dan Fariha juga soalan random-random untuk dapat tahulah tentang korang punya cita rasa. Saya saja je. Okay, are you ready? Ready? Alright. Soalan pertama, tidur awal atau tidur lewat? Saya lebih prefer tidur awal. Tidur awal. Mandi air panas atau air sejuk? Air sejuk. Air sejuk. Makan pizza dengan pineapple or without? Makan dengan pineapple. With apple. Filem seram atau komedi? Seram. Komedi. Makan pedas atau manis? Pedas. Dua-dua saya suka. Saya prefer pedas lah. Superhero atau penjahat? Superhero. Superhero. Kerja sambil duduk atau sambil berdiri? Sambil berdiri. Duduk atau berdiri? Berdiri. Beli barang murah atau barang branded? Barang murah dan berkualiti. Depends on the situation. Persembahan indoor atau outdoor? Indoor. Outdoor. Jalan kaki atau naik kereta? Naik kereta. Depends nak pergi mana. Kepada semua pendengar, terima kasih kerana setia bersama kami dalam episod kali ini. Jangan lupa untuk ikuti episod-episod menarik yang lain di platform YouTube. Saya Erisha Dania Dan saya Hasha Humaira mengundur diri. Assalamualaikum dan jumpa lagi. Cerita pagi hujung minggu bersama kopi dan roti bakar. Dengar kisah yang seru, gelak tawa, hilanglah gusar. Jom borak, jom cerita semua hal yang kita